tengah-tengah kawasan Asok ada sebuah hotel lama bernama The Sunset Hotel. Hotel ini pernah gah pada era 90-an, tetapi kini hampir tiada tetamu yang menginap. Dalam rekod kaki tangan, hanya ada satu nombor bilik yang digaris dengan dakwat merah, bilik 604. Tiada siapa yang pernah memasuki bilik itu selama lebih 10 tahun kerana tetamu terakhirnya mati menggantung diri di dalam bilik air. Namun, setiap malam tepat jam 12.30 malam, lampu di bilik 604 akan menyala dengan sendirinya walaupun tiada sesiapa di dalamnya. Malam ini, Prayu, seorang pekerja pembersihan, telah diarah untuk membersihkan bilik itu sekali lagi, dan apa yang bakal ditemuinya mungkin bukan sekadar kesan peninggalan orang mati. Kisah ini berlaku pada tahun 2019 di sebuah hotel lama di kawasan Asok. The Sunset Hotel dahulunya merupakan sebuah hotel mewah pada era 90-an, sentiasa dikunjungi oleh pelancong asing. Tetapi seiring peredaran masa, kemodenan mengambil alih. Hotel-hotel baharu tumbuh pesat di sekelilingnya, meninggalkan hanya sebuah bangunan usang berwarna pudar yang masih beroperasi berbekalkan nostalgia silam. Prayu, seorang gadis berusia lewat 20-an, baru bekerja sebagai pekerja pembersihan tidak sampai sebulan. Dia seorang yang kemas, tidak banyak bercakap tetapi rajin, sehingga ketua penyelia mempercayainya. Suatu petang, ketuanya yang bernama Kak Ja datang sambil membawa fail di tangan dan berkata dengan nada biasa, "Preo, esok tolong naik bersihkan tingkat 6, ya." Preo mengangkat muka. "Tapi Kak Ja, tingkat 6 kan ditutup." Kak Ja berhenti, berpaling memandangnya dan berkata perlahan, "Pengurus mahu buka bilik 604. Periksa dulu sebelum disewakan semula." Katanya, bilik tu dah terlalu lama tidak dibuka. Prayu mengerutkan dahi. "Bilik tu kan?" Kak Ja pantas memotong. "Jangan fikir banyak, buat kerja waktu siang sudahlah." Malam itu, Prayu tidak dapat tidur. Dia pernah mendengar cerita tentang bilik 604 daripada pekerja-pekerja lama. Seorang tetamu wanita bernama Wana pernah menginap di situ 10 tahun lalu. Dia tinggal seorang diri dan tiada siapa pernah melihatnya keluar dari bilik, sehinggalah suatu hari bau busuk mula merebak dari saluran pengudaraan. Apabila pintu dibuka, pihak berkuasa mendapati dia telah menggantung diri di dalam bilik air bersama sekeping nota yang hanya tertulis, "Maaf kerana mengganggu." Selepas itu, pihak hotel segera menutup bilik 614. Tetapi perkara anehnya ialah lampu di bilik itu akan menyala dengan sendirinya setiap kali jam 12.30 malam. Ramai yang cuba mematikan pemutus litar, tetapi lampu itu tetap menyala, seolah-olah ada seseorang di dalamnya. Keesokan paginya, Prayu memegang kunci bilik di tangannya dan menaiki tangga ke tingkat 6 dengan perlahan. Lorong itu panjang dan sunyi. Lampu-lampunya malap, seakan hampir padam. Dia melihat papan tanda 604 di hujung lorong. Pintu kayu berwarna krim itu penuh dengan habuk dengan pita pelekat kuning pudar berbentuk pangkah yang kelihatan sudah lama tertampal sehingga hampir terkopek. Prayu menarik nafas dalam-dalam lalu memulas kunci. Bunyi klik perlahan kedengaran. Pintu terbuka diiringi hembusan angin sejuk. Bilik 604 dipenuhi bau hapak dan kesunyian. Langsir kelabu ditutup rapat. Di atas meja terdapat sebuah telefon model lama dengan dial putar bersama sekeping kertas catatan tetamu yang tinggal separuh. Dia meninjau setiap sudut. Habuk tebal di mana-mana, tetapi apa yang membuatkannya terhenti adalah telefon di atas meja itu. Lampu pada butang mel, suara berkelip-kelip. Prawu teragak-agak, tetapi akhirnya menekan butang itu untuk mendengar. Suara dalam talian itu adalah suara seorang wanita, serak dan perlahan. "Barang-barang saya masih ada di dalam bilik. Jangan padamkan lampu." Prayu tersentak, jantungnya berdegup kencang. Dia segera meletakkan gagang telefon. Dia memandang telefon itu dengan ketakutan. Tetapi lampu yang berkelip-kelip tadi terpadam dengan sendirinya, seolah-olah ada orang yang menekannya. Angin bertiup menggerakkan langsir, diikuti bunyi air menitis dari dalam bilik air, titis demi titis. Prayu menelan air liur, perlahan-lahan berjalan mendekati pintu bilik air. Tangannya menggeletar sehingga sukar untuk memulas tombol. Pintu terbuka sedikit. Di cermin yang tergantung di atas sinki, terdapat tulisan yang dibuat menggunakan jari di atas lapisan habuk nipis. "Maaf kerana mengganggu." Prayu berundur, tangannya terasa sejuk.
Air paip mula mengalir sendiri dengan perlahan, diiringi suara wanita berbisik lembut, "Terima kasih kerana membuka pintu." Lampu bilik berkelip sekali sebelum terpadam sepenuhnya. Prayu berlari turun ke tingkat bawah sementara lift lama mula bergerak sendiri. Di paparan lift, nombor 6 berkelip berulang kali walaupun tiada sesiapa di atas. Selepas kejadian hari itu, Prayu turun dari tingkat 6 dengan muka pucat lesi. Jantungnya berdegup begitu kencang sehingga dia hampir boleh mendengarnya di telinga. Kak Ja yang melihat keadaannya terus bertanya, "Kenapa ni, Prayu?" Dia menjawab ringkas, "Tak ada apa-apa kak, cuma bau dalam bilik tu kuat sangat." Kak Ja tersenyum kelat dan mengangguk. Bilik tu dah lama tak dibuka. Memang macam tulah. Tetapi dalam hati, Prayu tahu bau yang dihiduinya bukan bau hapak. Ia adalah bau wangian, bau bunga kemboja yang sama-sama. Bau yang pernah dihiduinya dari mayat semasa dia kecil. Malam itu, selepas pulang ke bilik kaki tangan, Prae cuba untuk tidak memikirkan suara dari telefon itu. Tetapi semakin dia cuba melupakan, semakin jelas suara itu kedengaran. "Barang-barang saya masih ada di dalam bilik. Jangan padamkan lampu." Dia terjaga di tengah malam kerana bunyi telefon dari meja sisi katilnya berdering. Kring, kring. Prayu mencapai telefon bimbitnya untuk memeriksa. Tiada panggilan masuk. Bunyi itu datang dari telefon hotel yang dia pasti plaknya tidak bersambung. Tangannya menggeletar, namun dia tetap mengangkat gagang dan melekapkannya ke telinga. "Prayu, kenapa kau lari?" Dia terus mencampakkan gagang telefon. Suara di hujung talian hilang. Hanya tinggal bunyi nafasnya sendiri yang semakin berat. Keesokan paginya, dia memutuskan untuk kembali ke hotel untuk bercakap terus dengan ketuanya. "Kak Ja, malam tadi ada sesiapa telefon dari bilik 604 ke bilik kaki tangan tak?" Kak Ja terkejut. "Mestilah tak ada. Sistem telefon bilik tu belum disambungkan lagi. Macam mana nak telefon?" Prayu terdiam, tetapi jantungnya berdegup lebih kencang. Kak Ja memandangnya dan berkata perlahan, "Prayu, jangan biarkan perkara ini ganggu fikiran kau. Tempat ni dah beroperasi berpuluh tahun. Memang ada bunyi-bunyi pelik. Teruskan kerja sampai habis, nanti biasalah." Tetapi dia tidak biasa dan jauh di sudut hatinya dia tahu itu bukan sekadar bunyi pelik biasa. Malam itu dia memutuskan untuk naik ke tingkat 6 sekali lagi. Dia ingin tahu siapa sebenarnya yang menelefonnya. Lorong itu kosong. Lampu siling berkelip perlahan. Udaranya lebih sejuk berbanding tingkat lain. Dia berjalan ke hadapan bilik 604 dan perasan pita pelekat di pintu yang diingatnya telah dibuka kini terlekat semula seperti asal. Tangannya menggeletar, tetapi dia perlahan-lahan menarik pita itu. Bunyi kertas kering terkoyak kedengaran. Sebaik sahaja pintu dibuka, lampu di dalam bilik menyala walaupun dia ingat telah mematikannya sebelum pulang. Di atas meja kerja terdapat telefon lama yang sama. Lampu merahnya berkelip sekali lagi, seolah-olah menunggunya untuk menekan butang dengar. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menekan butang mel suara. Kali ini, suara di hujung talian bukan suara wanita, tetapi suara seorang lelaki muda bercakap perlahan seolah-olah membaca surat. "Cik Wana, saya minta maaf, saya tak sengaja. Jangan ikut saya lagi." Kemudian suara itu terputus di tengah-tengah, diikuti bunyi nafas berat seseorang sebelum berakhir dengan bunyi klik. Prayu meletakkan gagang, tangannya terasa sejuk. Bulu romanya meremang serentak. Dia berpaling melihat sekeliling bilik, terasa seperti ada seseorang berdiri di sudut bilik air. Lampu berkelip dengan laju. Bayangan seorang wanita berambut panjang terpantul di cermin, berdiri membelakanginya. Lehernya kelihatan sengit pada kedudukan yang tidak normal. Prayu berundur, tetapi kakinya terasa lemah. Dia mendengar suara wanita itu bercakap perlahan, suara yang sama didengarinya dari telefon semalam. "Terima kasih kerana mendengar rintihan saya. Lampu bilik terpadam seketika. Apabila menyala semula, bilik itu kembali kosong. Tetapi telefon itu masih berada di tempat yang sama, bersama bisikan lembut yang keluar dari pembesar suaranya. Jangan padamkan lampu." Prayu berlari keluar dari bilik. Tetapi ketika pintu tertutup, dia mendengar bunyi telefon berdering sekali lagi. Kring, kring, kring. Dan di paparan nombor pemanggil, hanya ada satu digit 604. Selepas malam itu,
Prayu tidak pernah kembali ke bilik 604 lagi. Tetapi bunyi telefon yang berdering sendiri terus menghantui fikirannya. Kring, kring, bersama bisikan yang masih jelas, jangan padamkan lampu. Dia memutuskan untuk mengambil cuti selama sehari kerana dia tahu jika dia terus bekerja di situ, dia tidak akan dapat tidur lagi. Tetapi pada waktu petang, telefon hotel menelefonnya. Suara pengurus, seorang lelaki tua. Cik Prayu, esok boleh tolong periksa bilik 604 sekali lagi. Pelanggan nak datang tengok unit tu sebelum diubah suai. Prayu terdiam. Dia mahu menolak tetapi tidak terkata apa-apa. Malam itu dia bermimpi. Dia melihat seorang wanita muda duduk di hujung katil. Rambut panjangnya menutupi muka. Di tangannya ada sekeping kertas. Dia menghulurkannya perlahan-lahan dan berkata dengan suara lembut, "Tolong saya bacakan sampai habis." Apabila dia bangun, badannya dibasahi peluh sejuk. Di kepalanya hanya ada satu soalan. Adakah wanita dalam mimpi itu Wana? Keesokan paginya, Prayu kembali ke hotel dan berjalan ke tingkat 6 sekali lagi. Jantungnya berdegup kencang dengan setiap langkah. Setibanya di hadapan bilik, pintu sudah terbuka sedikit. Dia menjenguk ke dalam. Tiada sesiapa. Tetapi di atas meja kayu di sebelah telefon, ada sebuah buku nota kecil seolah-olah tertinggal dari malam sebelumnya. Dia masuk perlahan-lahan dan membuka buku itu. Di halaman pertama, tulisan tangan yang kemas dan kecil tercatat, 3 Mac 2009, bilik 604. Nama saya Wana. Hari ini dia kata dia akan datang jumpa saya. Prayu membelak ke halaman seterusnya. Mesejnya ringkas tetapi dakwatnya semakin tebal. Dia tak datang. Telefon pun tak angkat. Saya mula takut dia tak akan kembali lagi. Halaman berikutnya, dakwatnya mula comot. Tulisan bergetar seolah-olah penulisnya sedang menangis. Saya dengar pintu diketuk jam 3 pagi. Tapi bila dibuka, tiada siapa. Hanya bau bunga kemboja yang sangat kuat, seolah-olah dia pernah tidur di sini. Prayu terasa seram sejuk. Tangannya menggeletar ketika membelik halaman seterusnya. 8 Mac, telefon berdering sendiri tengah malam. Saya angkat, tiada suara, tapi saya tahu itu dia. Saya kenal bunyi nafasnya. Dia suruh saya jangan padamkan lampu. Prayu mengangkat muka dan memandang sekeliling bilik. Kini, lampu siling mula berkelip. Dia menarik nafas dalam-dalam dan membaca halaman terakhir. Hari ini saya tak akan tunggu lagi. Dia tak akan kembali, tapi saya masih dengar suaranya dalam talian setiap malam. Maaf kerana mengganggu. Catatan itu berakhir di situ. Tiada tarikh, tiada tanda tangan. Tetapi dakwat pada perkataan minta maaf masih belum kering, seolah-olah baru sahaja ditulis. Prayu perlahan-lahan menutup buku itu. Tangannya sejuk membeku. Dalam kesunyian, telefon di atas meja berdering serta-merta. Kring, kring. Dia terkejut, tangannya terketar-ketar. Tetapi dia tetap mengangkat dan menjawabnya. Suara di hujung talian lembut dan serak, seolah-olah datang dari dalam kerongkong. "Awak dah habis baca, kan?" Prayu berkata dengan suara bergetar. "Cik Wana ke?" Tiada jawapan, hanya bunyi nafas diikuti oleh suara seorang lelaki yang mencela. "Jangan ganggu lagi." Suara itu garau, rendah dan penuh kemarahan, menyebabkan dia hampir terlepas gagang telefon. Lampu di dalam bilik terpadam. Langsir bergerak sendiri. Angin kencang bertiup masuk dari tingkap yang tertutup. Prayu bergegas lari keluar dari bilik. Tetapi apabila dia membuka pintu, dia melihat pengurus hotel berdiri di hadapannya, tersenyum nipis. "Saya dah kata, jangan naik seorang diri." Dia berkata dengan suara gemetar. "Encik, dalam bilik ada orang. Betul-betul ada orang di dalam." Pengurus itu memandangnya dengan tenang. Sebelum menjawab ringkas, "Saya tahu." Dia tergamam. "Kalau dah tahu, kenapa tak tutup saja bilik ni?" Dia tersenyum nipis dan berkata perlahan, "Sebab orang yang di dalam tu masih belum daftar keluar." Prayu berdiri kaku. Dia tidak pasti sama ada dia mendengar kata-kata pengurus itu dengan betul. Sebab orang yang di dalam tu masih belum daftar keluar. Kata-kata itu bergema di kepalanya, seolah-olah memakukannya di situ. Pengurus itu bernama Encik Witaya. Seorang lelaki berusia awal 50-an, sentiasa berpakaian kemas dan bercakap sopan. Dia memandang Prayu dengan pandangan yang terlalu tenang. "Encik tahu semua ceritanya ke?" Suara Prayu sedikit bergetar. Witaya mengeluh.
perlahan. Saya tahu lebih daripada yang awak fikirkan. Dia berjalan masuk ke dalam bilik 604 dan menyambung kata sambil masih membelakangi perayu. Awak tahu tak, masa dia meninggal, saya ada di sini. Perayu kaku, tidak berani bergerak. Bunyi angin dari pendingin hawa kedengaran perlahan seperti bunyi nafas. Witaya menyambung, Warna tu bekas kekasih saya. Dia datang menginap di sini masa saya masih penolong pengurus. Masa tu kami bergaduh besar. Saya suruh dia keluar dari hidup saya. Dia berpaling. Pandangannya tenang, seperti orang yang bercakap tentang masa lalu yang tidak mahu diingati. Hari tu, dia cakap kalau saya tak kembali padanya, dia tak akan keluar dari hotel ni. Prayo menelan air liur. Dan saya tak kembali. Saya tak sangka dia akan betul-betul buat. Dia diam seketika sebelum menyambung dengan suara perlahan. Keesokan paginya, pekerja jumpa dia tergantung di dalam bilik air. Surat yang dia tulis cuma ada perkataan, maaf kerana mengganggu. Tak ada nama saya, tak ada sebab apa-apa. Saya arahkan bilik itu ditutup serta-merta, tak bagi sesiapa masuk. Tapi selepas tu, setiap malam, lampu bilik ni akan menyala sendiri jam 12 tengah malam. Telefon akan berdering walaupun wayarnya dicabut. Witaya mengangkat tangan mengusap mukanya. Saya fikir mungkin dia nak keluar, tapi saya juga tak pernah betul-betul biarkan dia pergi. Prayu mendengar dan terasa seram sejuk, kerana dalam nada suaranya bukan hanya ada penyesalan, tetapi juga ada ikatan aneh yang tersembunyi. Encik masih kerap naik ke bilik ni kan? Dia mengangguk. Setiap tahun, pada ulang tahun kematiannya, saya akan biarkan lampu menyala sepanjang malam supaya dia tahu saya masih di sini. Prayu memandang ke arah telefon lama di atas meja. Lampu merahnya berkelip perlahan, seolah-olah ada orang meninggalkan pesanan. Dia berkata dengan suara lembut, "Jadi, suara dalam telefon malam tadi, siapa?" Witaya terdiam sebelum berkata perlahan, "Saya, perahu terpempan. Maksud saya telefon ke bilik ni setiap malam pada tarikh kematiannya. Ucap minta maaf berulang kali. Mungkin suara yang awak dengar tu suara saya, atau mungkin bukan." Kata-kata terakhir itu membuatkan suasana di dalam bilik menjadi lebih dingin serta merta. Prayu memandang ke arah bilik air. Pintunya terbuka sedikit, wap lembab keluar perlahan-lahan. Dia berjalan mendekatinya, tetapi sebaik sahaja tangannya menyentuh pintu. Bunyi air menitis kedengaran serta merta, titis demi titis. Di dalam cermin, dia melihat bayangan seorang wanita berdiri di belakangnya. Rambutnya panjang dan basah, mukanya pucat lesi, tetapi dia tersenyum lembut. Suaranya perlahan, seperti tiupan angin. "Terima kasih kerana menyalakan lampu untuk saya." Prayu segera berpaling. Tiada sesiapa di situ, tetapi di cermin masih ada kesan tapak tangan yang basah. Dia bergegas berundur dan bertanya kepada pengurus, "Encik nampak tak?" Witaya berdiri kaku, matanya terpaku pada bilik air, seperti orang yang sudah biasa dengan pemandangan itu. "Nampak," jawabnya perlahan. "Dia datang jumpa saya setiap tahun, tapi tak pernah bercakap dengan sesiapa. Sampailah hari ini." Prawi mengerutkan dahi. "Sampai hari ini? Maksud encik?" Witaya tersenyum hambar. "Maksudnya, mungkin dia mahu saya berhenti berada di sini." Telefon berdering serta merta. Kring, kring, kring. Kedua-duanya berpaling. Di skrin telefon terpapar nombor onu-onu. Witaya mengangkat gagang perlahan-lahan. Tiada jawapan, tetapi lampu di dalam bilik perlahan-lahan menjadi lebih terang, seolah-olah seseorang baru sahaja keluar dari kegelapan. Kemudian, suara seorang wanita kedengaran dalam talian. Suara yang sama didengari Prayu sebelum ini. "Maaf kerana mengganggu." Kemudian, semua lampu di dalam bilik terpadam, hanya meninggalkan bunyi talian putus. Prayu dan Witaya berdiri dalam kegelapan. Kemudian, mereka mendengar bunyi pintu bilik air terbuka. Perlahan-lahan, engselnya berkeriut dalam bayang cahaya malap. Kelihatan kesan tapak kaki basah berjalan dari bilik air menuju ke pintu keluar, lalu hilang dalam kesunyian. Witaya berkata dengan suara bergetar, "Dia dah pergi." Prayu tidak menjawab, tetapi dia tahu bukan hanya dia yang pergi. Apa yang terperangkap di dalam bilik ini mungkin adalah rasa bersalah yang baru sahaja dilepaskan.
Walaupun dia keluar dari hotel pada hari itu, setiap malam selepas jam 12, lampu bilik 604 masih menyala dengan sendirinya, seolah-olah ada seseorang yang kembali untuk mendaftar masuk sekali lagi. Selepas malam itu, The Sunset Hotel kembali sunyi. Tiada siapa yang bercakap tentang bilik 604 lagi. Pengurus Encik Witaya meletak jawatan pada keesokan harinya tanpa memberi sebab kepada sesiapa, hanya meninggalkan kunci bilik itu di dalam laci kaunter bersama sepucuk surat ringkas satu baris. Semuanya sudah berakhir. Tetapi sebenarnya ia belum berakhir. 2 minggu kemudian, Prair dipanggil untuk membantu mengemas dokumen di hotel itu kerana pemilik baharu akan datang untuk mengubah suai bangunan. Pada mulanya dia teragak-agak, tetapi akhirnya bersetuju untuk kembali kerana menyangka semuanya sudah tenang. Semasa berjalan melalui lobi, dia mendongak ke arah tangga menuju ke tingkat 6 yang kini mempunyai papan tanda dilarang masuk dalam pembaikan. Tetapi pada ketika itu juga, lampu di tingkat 6 menyala sekelip mata sebelum padam perlahan-lahan. Prayu berdiri kaku, terasa seram sejuk di seluruh badan. Dia berkata pada dirinya sendiri untuk tidak terlalu memikirkannya dan kembali bekerja. Petang itu, selepas semua pekerja lain pulang, dia tinggal seorang diri di lobi menyusun dokumen-dokumen lama di atas meja. Tiba-tiba, kedengaran bunyi kring-kring dari telefon di kaunter. Prayu mengangkat muka. Nombor yang tertera di skrin ialah 604. Dia segera mengangkat gagang telefon, tetapi tiada jawapan. Hanya ada bunyi nafas perlahan. Suara itu tidak seperti suara Warner, tidak juga seperti suara Witaya, tetapi seperti suaranya sendiri. Praeu, jangan padamkan lampu. Tangannya menggeletar, bulu romanya meremang. Siapa tu? Jeritnya. Tetapi talian terus terputus. Dia memutuskan untuk berlari menaiki tangga ke tingkat 6. Lorong itu sunyi sepi. Lampu siling berkelip mengikut rentak. Pintu bilik 604 masih tertutup rapat, tetapi bunyi telefon dari dalam bilik berdering sekali lagi. Kring, kring, kring. Prawu mengetuk pintu dengan kuat. Ada sesiapa di dalam? Tiada jawapan, tetapi pintu perlahan-lahan terbuka sendiri. Di dalam bilik, suasana sunyi. Sebuah lampu menyala. Meja telefon berada di tempat yang sama. Dan di atas meja, terdapat buku nota kecil yang pernah dibacanya. Tetapi kali ini, buku itu terbuka pada halaman baru. Tulisannya baru sahaja ditulis. Terima kasih kerana kembali. Dia sudah tiada, tapi aku masih di dalam bilik ini. Prayu berdiri kaku. Dia merasakan hembusan nafas lembut di belakang lehernya. Apabila dia berpaling, dia melihat bayangan seorang lelaki berdiri di hadapan cermin. Badannya pucat, matanya kosong. Kemeja putihnya berlumuran darah di dada. Dia tersenyum senyuman yang sedih dan kosong. Suara perlahan kedengaran dari mulutnya. Maaf kerana mengganggu. Kemudian, bayangan itu perlahan-lahan lenyap, hanya meninggalkan tumpukan darah kecil di lantai. Prayu perlahan-lahan berundur. Jantungnya berdegup kencang seakan mahu terkeluar dari dada. Dia memandang buku nota itu sekali lagi. Ada satu lagi baris ayat tambahan. Bila yang mati belum pergi, bilik ini masih belum kosong. Selepas hari itu, tiada siapa yang mendengar khabar tentang Prayu lagi. Dia tidak pulang ke rumah, tidak datang mengambil gajinya. Tiada siapa tahu ke mana dia pergi. Tetapi setiap malam, tepat jam 12, lampu bilik 64 akan menyala dan telefon di lobi akan berdering sekali sahaja. Nombor yang tertera di skrin ialah bilik penginapan Preo 102 yang kini sudah lama tidak berpenghuni. Hampir 5 bulan berlalu, The Sunset Hotel telah dijual kepada pemilik baru bernama Encik Tawan, seorang lelaki berusia lewat 30-an, bekas pelabur hartanah yang ingin mengubah suai hotel lama ini menjadi sebuah hostel bajet. Dia langsung tidak tahu tentang sejarah tempat ini. Pada hari pertama pasukan pekerja binaan masuk, mereka mula dengan merobohkan dinding tingkat bawah dan mengangkut keluar berpuluh-puluh kotak barang lama. Tetapi hanya ada satu tingkat yang tiada siapa berani sentuh, tingkat 6. Kerana sejak hari pertama kerja dimulakan, lampu di tingkat 6 akan menyala sendiri pada jam 12.30 malam walaupun pemutus litar telah dimatikan. Ada yang berkata mereka mendengar bunyi telefon dari lobi berdering dengan suara seorang wanita berbisik perlahan, "Jangan padamkan lampu." Encik Tawan tidak peduli.
Dia seorang yang tidak percaya pada hantu dan semakin banyak khabar angin, semakin dia ingin membuktikannya. Suatu petang, dia membawa lampu suluh dan naik untuk memeriksa tingkat 6 seorang diri. Tangga itu sempit dan berbau habuk bercampur bau bunga kemboja yang samar-samar. Apabila tiba di hujung lorong, dia melihat sebuah pintu bilik yang lebih pudar daripada yang lain. Papan tanda tembaga di hadapan pintu terukir nombor 604. Tetapi ada kesan cala panjang seolah-olah dicakar kuku. Tawan ketawa sinis. Setakat bilik lama, apa yang ada? Dia membuka kunci dan masuk. Di dalam, bilik itu sunyi tetapi sejuknya luar biasa. Langsir lama ditiup angin perlahan walaupun tingkap tertutup. Di atas meja kayu, terdapat sebuah telefon model lama dengan dial putar. Wayarnya tercabut dari soket, tetapi lampu merah pada butang mel suara berkelip perlahan. Dia berjalan untuk menyentuh telefon itu. Tiba-tiba telefon itu berdering. Kering, kering. Tawan sedikit terkejut sebelum tersenyum sinis. Sistem elektrik lama agaknya litar pintas. Dia mengangkat gagang, tetapi suara di hujung talian bukan bunyi gangguan. Ia adalah suara wanita yang perlahan, bercakap lembut, seolah-olah berbisik di belakang telinganya. Maaf kerana mengganggu. Dia berhenti bercakap, memandang sekeliling bilik. Tiada sesiapa. Suara itu kedengaran sekali lagi. Jangan padamkan lampu. Sebelum talian terputus dengan bunyi ketawa kecil, seperti orang menangis pada masa yang sama. Tawan mengerutkan dahi. Pelik betul. Dia hendak keluar dari bilik, tetapi matanya terpandang sebuah buku nota kecil di bawah meja telefon. Kulit depannya ditulis dengan pen hitam, buku catatan tetamu 604. Dia membukanya, tetapi isinya berbeza daripada yang sepatutnya. Setiap halaman ditulis dengan tulisan tangan yang sama, tetapi tiada tarikh, tiada nama tetamu. Hanya ada ayat-ayat pendek yang berulang-ulang. Aku masih di dalam bilik, jangan padamkan lampu. Aku dengar suaranya setiap malam. Tawan mula meremang. Dia membelik ke halaman terakhir. Dakwatnya baru sahaja kering. Malam ini dia akan datang menemani. Tiba-tiba lampu di dalam bilik terpadam. Bunyi air menitis dari bilik air kedengaran. Titis demi titis diikuti bunyi tapak kaki basah yang diseret di lantai. Tawan berpaling perlahan-lahan. Di pintu bilik air ada cahaya putih memancar dari celah-celahnya. Dia melangkah setapak demi setapak. Bunyi nafas seseorang kedengaran dari dalam. Pintu bilik air terbuka sendiri sedikit. Uap sejuk keluar. Di cermin, ada bayangan seorang wanita berambut panjang berdiri di belakangnya. Tetapi apabila dia berpaling, tiada sesiapa. Dia melihat ke cermin sekali lagi. Kini, bayangan itu berdiri betul-betul di hadapannya. Mukanya pucat sehingga hampir lut sinar, matanya kosong dan bibirnya bergerak perlahan. Selamat datang. Tetamu baru bilik 604. Lampu di dalam bilik berkelip dengan kuat. Pintu tertutup dengan bunyi dentuman. Telefon berdering serentak di seluruh tingkat. Kring, kring, kring. Tetapi setiap telefon menunjukkan nombor yang sama. 604. Keesokan paginya, pasukan pekerja binaan mendapati pintu bilik terkunci dari dalam. Tiada sahutan. Apabila pintu dipecah masuk, bilik itu kosong, tetapi lampunya masih menyala. Di atas meja telefon, buku nota yang sama terbuka di halaman terakhir. Di baris paling bawah, tertulis dengan tulisan tangan baru. Tulisan tangan seorang lelaki. Maaf kerana mengganggu. Selepas kejadian itu, berita kehilangan Encik Tawan hanya menjadi catatan ringkas di akhbar tempatan. Tiada mayat, tiada bukti. Hanya dilaporkan bahawa pemilik hotel itu hilang dari bilik tetamu di tingkat 6. Tetapi yang anehnya, setiap malam tepat jam 12, lampu bilik 604 masih menyala dengan sendirinya, seolah-olah ada seseorang di dalamnya. Dan telefon di lobi akan berdering sekali sebelum senyap. 3 bulan kemudian, sebelum hotel itu ditutup sepenuhnya, seorang pegawai keselamatan daerah datang untuk memeriksa bangunan. Lelaki itu bernama Kriang, seorang bekas polis. Dia datang hanya untuk memeriksa sistem elektrik dan laluan kecemasan, tetapi malam itu dia terdengar sesuatu yang tidak sepatutnya didengar. Ketika dia meronda sehingga ke tingkat 6, udaranya terasa luar biasa sejuk. Lorong itu gelap gelita, hanya diterangi cahaya dari hujung tangga. Dia menyuluh
lampu suluhnya sehingga berhenti di pintu bilik 604. Di pintu itu terdapat tulisan yang dibuat dengan jari di atas habuk tebal. "Jangan padamkan lampu." Kriang mengerutkan dahi. Siapa pula yang main-main tulis ni? Dia membuka pintu untuk memeriksa. Bilik itu kosong, tiada tanda-tanda pergelutan. Tetapi telefon di atas meja sekali lagi berkelip dengan lampu merah. Dia berjalan mendekatinya. Suara dari pembesar suara kedengaran sendiri tanpa perlu ditekan. "Selamat datang," diikuti bunyi nafas yang berat. Sebelum suara seorang wanita berkata perlahan, "Dia ada di sini." Kriang memandang sekeliling bilik. Tiada sesiapa. Tetapi lampu di bilik air menyala sendiri. Pintu terbuka perlahan-lahan, wap sejuk keluar, dan di cermin di atas sinki terdapat tulisan yang dibuat dengan jari basah. "Tetamu baru daftar masuk." Dia serta-merta tahu ini bukan perkara biasa. Dia mengeluarkan telefon bimbitnya untuk merakam, tetapi sebelum sempat menekan butang, skrin telefonnya terpadam sendiri walaupun baterinya masih penuh. Telefon di dalam bilik berdering sekali lagi. "Kring, kring." Kriang berjalan dan menekan butang jawab. Suara di hujung talian adalah suara seorang lelaki bercakap perlahan, "Jangan biarkan lampu padam." "Siapa ni?" jeritnya, tetapi tiada jawapan. Hanya ada suara serak yang menggantikannya, seperti suara wanita berbisik di telinganya, "Maaf kerana mengganggu." Semua lampu di dalam bilik terpadam. Angin sejuk bertiup kencang sehingga langsir berkibaran. Kemudian bunyi tapak kaki basah kedengaran di belakangnya. Kriang berpaling serta-merta. Dia melihat bayangan seorang wanita berambut panjang berdiri di tengah bilik. Mukanya pucat seperti mayat, tetapi yang lebih menakutkan, dia tersenyum. Dia berundur perlahan-lahan tetapi tersadung meja telefon. Telefon itu jatuh ke lantai dan berbunyi sendiri. "Encik Tawan, jangan padamkan lampu." Kriang kaku. Ketika cahaya dari telefon itu menyala, dia ternampak di dinding bertentangan ada bayangan seorang lelaki berdiri di sebelah wanita itu. Kedua-duanya berpegangan tangan sebelum perlahan-lahan hilang dalam kegelapan. Lampu di dalam bilik menyala semula. Telefon senyap. Kriang bergegas lari keluar dari bilik tanpa menoleh ke belakang. Tetapi ketika dia berlari sampai ke lobi, telefon di kaunter berdering serta-merta. "Kring, kring." Dia terhenti memandang ke skrin. Nombor yang tertera ialah 604. Dia berjalan mendekatinya perlahan-lahan, teragak-agak seketika sebelum mengangkat gagang dan melekapkannya ke telinga. Suara di hujung talian berkata lembut, "Lampu masih menyala, kan?" Dia terdiam, tidak mampu berkata-kata. Suara itu ketawa perlahan dan menyambung, "Baguslah. Sebab malam ni kita ada tetamu baru lagi seorang." Kemudian talian terputus. Seluruh hotel menjadi gelap gelita. Hanya tinggal cahaya dari bilik 604 yang masih terang benderang sendirian di tengah kegelapan bangunan. Dan dalam bayangan cahaya itu, kelihatan seperti ada 3 orang berdiri di dalam bilik sebelum semuanya menjadi gelap semula. Selepas malam itu, tiada siapa yang berani mendekati The Sunset Hotel lagi. Bangunan 3 tingkat di tengah kawasan asok itu dibiarkan terbiar. Papan nama hotel terkopak sehingga hanya tinggal perkataan Sun. Langsir bilik 604 berkibar perlahan setiap malam, seolah-olah ada seseorang berdiri di situ memerhati dari tingkat atas. Penduduk setempat memanggil tempat ini bangunan lampu hantu, kerana setiap jam 12 tengah malam mereka akan melihat hanya satu lampu yang menyala dan padam diiringi bunyi telefon berdering sekali. 3 tahun kemudian, sebuah projek baharu merancang untuk merobohkan bangunan itu bagi membina sebuah kondominium tinggi. Syarikat pembinaan menghantar orang untuk meninjau. Salah seorang daripadanya bernama Orr, seorang arkitek wanita berusia 27 tahun. Dia tidak pernah tahu tentang kisah hotel ini. Hari itu hujan. Dia memegang lampu suluh dan memeriksa setiap tingkat sehingga tiba di tingkat 6. Udaranya sejuk luar biasa. Apabila sampai di hujung lorong, dia melihat sebuah pintu bilik yang tidak tertutup rapat. Papan tanda tembaga tertulis 604. Orr menolak pintu masuk.
Bau bunga kemboja terhidu samar-samar, tetapi apa yang membuatkannya terhenti ialah di tengah bilik hanya ada sebuah meja telefon. Dia ketawa kecil. Masih simpan barang lama elok-elok lagi. Tetapi sebelum sempat dia berjalan mendekatinya, telefon itu berdering. Kring, kring, kring. Oh, terdiam. Bilik ini tiada bekalan elektrik, tiada talian telefon yang bersambung. Dia mengangkat gagang. Suara di hujung talian adalah suara seorang wanita bercakap perlahan. Suaranya dingin dan sedih. Jangan padamkan lampu. Or menggelengkan kepala. Siapa yang telefon ni? Suara itu menjawab perlahan. Maaf kerana mengganggu. Kemudian talian terputus. Dia melihat telefon itu. Tiada plak, tiada wayar. Tetapi di atas meja ada sebuah buku nota lama. Dia membukanya dengan rasa ingin tahu. Setiap halaman mempunyai tulisan tangan yang aneh, berulang-ulang. Tetamu baru daftar masuk. Jangan padamkan lampu. Dia masih di dalam bilik ini. Dan di halaman terakhir, dakwatnya masih basah seolah-olah baru ditulis beberapa minit yang lalu. Malam ini, kami tidak akan keseorangan. Tiba-tiba, bunyi tapak kaki basah kedengaran dari belakang bilik. O berpaling dan melihat pantulan dari cermin di bilik air. Di dalam cermin itu ada 3 bayangan berdiri sebaris. Seorang wanita berambut panjang yang pucat, seorang lelaki berbaju kemeja berlumuran darah, dan seorang lagi wanita berpakaian pekerja pembersihan. Ketiga-tiganya berdiri memandang tepat ke arahnya. Tiada siapa yang bergerak, tetapi lampu di dalam bilik mula menyala perlahan-lahan, seolah-olah ada tangan yang memutar suisnya sedikit demi sedikit. Oh berkata dengan suara gemetar, "Siapa di dalam tu?" Suara wanita dari dalam bilik menjawab lembut, "Tetamu baru." Lampu terpadam. Telefon berdering sekali lagi. Berbunyi serentak dari setiap telefon di seluruh bangunan. Kring, kring, kring. Suara-suara di hujung talian bergabung menjadi satu perkataan. Selamat datang ke bilik 604. Keesokan paginya, pasukan pembinaan tiba dan mendapati O telah hilang. Yang tinggal hanyalah buku nota yang sama di atas meja, terbuka pada halaman paling baru. Di halaman itu, hanya ada satu ayat yang ditulis dengan tulisan tangan yang tidak pernah dilihat sebelum ini. Maaf kerana mengganggu. Dan sejak itu, setiap tengah malam pada hari hujan, lampu bilik 614 akan sentiasa menyala walaupun seluruh hotel telah dirobohkan sehingga tinggal serpihan konkrit. Ada yang mengatakan jika anda berjalan melepasi kawasan itu pada malam hujan, anda akan terdengar bunyi telefon sayup-sayup ditiup angin. Kring, kring, jangan padamkan lampu. Dan jika anda terpandang ke arah tingkat 6, anda mungkin akan melihat bayangan seseorang berdiri di tepi tingkap, tersenyum lembut kepada anda sebelum lampu bilik itu perlahan-lahan padam. Sesetengah tempat tidak mahu dilupakan, tetapi mahukan seseorang untuk terus tinggal. Kisah ini adalah amaran dari sebuah hotel yang tidak pernah menutup pendaftarannya. Hotel bilik 604. Tetamu yang tidak pernah mendaftar keluar